Ramai orang cakap sekarang ni tuan-puan, yang majlis kahwin paling kurang pun kita ni kena ada berapa tuan-puan? Kurang-kurang RM40,000. Dan ramai juga yang stres tuan-puan, macam mana nak sediakan duit untuk kahwin. Tapi tuan-puan, saya nak tanya balik, kalau tuan-puan sebenarnya dah rancang nak kahwin lagi 3 tahun, kenapalah tuan-puan tak mula simpan hari ini juga? 2 gram emas sebulan pun tuan-puan, sekiranya tuan-puan konsisten dan tak bocor, insya-Allah tuan-puan simpanan tuan-puan akan bertambah. Yang mana tuan-puan dalam masa 3 tahun sahaja, sebenarnya anda dah boleh ada simpanan yang bernilai lebih RM36,000. Itu pun tuan-puan kalau harga emas itu kekal. Cuba tuan-puan bayangkan kalau nanti harga emas naik bagaimana? Mesti untung kan? Bandingkan tuan-puan dengan orang yang mereka baru nak cari duit dalam tempoh 3 bulan sebelum majlis. Masa tu tuan-puan, semua benda mereka akan rasa mahal. Sebab apa tuan-puan? Tekanan pun makin hari makin tinggi. Tuan-puan, kahwin ni bukanlah suatu perlumbaan. Tapi kalau tuan-puan dah tahu perancangannya, tuan-puan buatlah persiapan dengan bijak tuan-puan. Tuan-puan, simpanlah emas dan anda bina masa depan yang lebih baik. Bukan untuk kaya tuan-puan, tapi untuk anda bersedia.